Apa pendapat Prof pasal isu Atlas 3i yang viral sekarang ni? Bagi yang tak tahu, Atlas 3i merujuk kepada nama yang diberikan oleh saintis kepada objek angkasa lepas yang datang dari luar sistem Suria. Setakat ini, saintis berjaya mengesan 3 objek yang datang dari luar sistem Suria. Objek pertama berjaya dikesan pada tahun 2017. Objek ini dinamakan sebagai Oumuamua. Sebahagian kecil saintis berpendapat Oumuamua ni adalah kapal angkasa makhluk asing. Sebab apa? Sebab Oumuamua mempunyai bentuk yang sangat ganjil, iaitu memanjang, yang mana bentuk ini jarang ditemui pada objek-objek angkasa semula jadi seperti asteroid ataupun komet. Tetapi setakat ini saintis masih tak dapat nak mengenal pasti dan mengesahkan sama ada Oumuamua ni kapal makhluk asing ke ataupun sejenis komet. Mungkin kapal makhluk asing, mungkin sejenis komet. Objek kedua yang datang dari luar sistem Suria berjaya dikesan pada tahun 2019. Objek ini dinamakan sebagai Borisov. Tidak seperti Oumuamua, saintis dapat mengenal pasti dan mengesahkan bahawa Borisov ni merupakan sejenis komet, bukan kapal angkasa makhluk asing. Objek ketiga pula berjaya dikesan pada bulan Julai yang lalu pada tahun ini. Objek ini terletak sangat jauh, iaitu sekitar 670 juta kilometer dari bumi, dan ia bergerak dengan kelajuan 220,000 kilometer per jam. Objek inilah yang dinamakan sebagai Atlas 3i. Pada masa itu, ada juga sebahagian saintis yang berpendapat Atlas ni merupakan kapal angkasa makhluk asing. Yelah, masa tu jarak dia sangat-sangat jauh, jadi tak dapat nak kenal pasti. Ada yang berspekulasi bahawa ia merupakan kapal angkasa makhluk asing, ada yang kata ia merupakan sejenis komet. Tetapi semasa Atlas menghampiri bumi pada hujung Oktober yang lalu, saintis berjaya mencerap Atlas 3i dengan baik. Jadi mereka dah dapat mengenal pasti bahawa Atlas 3i ni merupakan sejenis komet, bukanlah sejenis kapal angkasa seperti yang dispekulasikan oleh sebahagian orang. Maka tak ada benda lah yang kita nak bahaskan sangat tentang Atlas. Sebab kita dah tahulah Atlas ni merupakan sejenis komet kerana ia mempunyai ciri-ciri komet seperti berais, berekor dan sebagainya. Jadi itulah yang saya dapat kongsikan.